Okey, hari ni kita ada dekat Taipei. Jom. Okay, now kita dekat Aeon Mall Taipei. Tujuan kita ke sini adalah nak buat spek. Aku nak buat spek baru. Spek ni dah 2 tahun pakai. Ke setahun lah? Tak ingat. Okay, selain nak buat spek, hari ni kita orang, aku dengan wife aku lah, nak follow up braces juga. Pukul 12.30 je kita orang kena pergi sana balik. Tadi aku dah pergi untuk dia ambil kad. So, lagi 12.30 kita pergi balik lah. So, now kita cari spek dulu. Gucci. Macam mana kan? Okay, focus point tak ada yang apa yang aku nak. Last time aku pergi beli spek ni dekat situ lah. So that's why ingat nak pergi situ juga. Tapi tak ada apa yang aku cari. So kita tengok kat bawah kejap. Kalau tak ada, then kita pergi buat braces terus lah. Next time lah baru cari spek. Okay, tak berhasil di Aeon Taipei. Aku senang juga beli spek. Sebab spek raya gitu. Kita try cari kat luar pula lah. Yang macam kedai shop block tu. Kalau ada. Okay, kita tengah test. Sini macam banyak pilihan sikit. Ada yang ni. This one. This one aku macam suka kat sebab hitam. Tapi hitam macam dah bosan kan. Kita nak ambil turtle shell. Something like this. So that dia ada karakter sikit. Ni okay kan? Ataupun yang ni lah. Tapi yang ni macam petak sikit. Tapi macam not bad, nampak pandai. Tapi aku suka yang ni lah kot. Harga 799. Just under the budget. Okay, this one clear one. Ibizu from Japan. Macam feminine sikit lah. Berapa lama boleh siap lah? May I know your power and your old spec? Is it? This one pun macam a bit feminine sebab dia sini macam atas sikit kan. I think I'll go for this one lah. Ni cantik ya? Yang ni I suka. Sebab tak besar sangat and this is... And then ada sedikit bulat pun tak sedih sangat. And then Photoshop. I think this one. This one ada promotion ke? Ini luxury brand dia sekali cermin. Okay. Oh, ini sekali cermin. Yes, okay. Blue light lah. Tapi I nak confirm you punya power dulu lah. Power, okay. Boleh. Mau check power lah. Okay, dah. Lagi nak kena pergi follow up braces ni. 12.30 sempat kot. Selalu aku datang. Dia dah datang lepas 2 jam. Mesti kena tunggu. So lambat sikit tak apa. I tak buat full lah. I just do my daily life. Just a vlog diary lah. Something like that. ZLTNA. Okay. Left eye now. Alright. About the same lah. Boleh baca tapi memang ini best lah. Ya, ini best. Ya. Kalau ini? This is even better. Okay, done. Thank you. Alright. Wah, this is very canggih ya. Canggih ya. Usually you letak yang tu kan? Dulu lah. Okay, now try spec. Okay. I think this is better. I think. Yeah. Better. Yeah. Okay, thank you. Alright, thank you. Kalau 799 is the frame only. Frame plus lens. Frame plus lens. That is including of blue light. Blue light, yes. Oh, okay. Then okay lah. Panas gila. Okay, kita dah selesai pergi buat spek. Sekarang kita nak pergi follow up braces dulu sementara nak tunggu spek siap. Nak ambil Alia lah.
Okay, Alia dah join kita. Sengih je. Sepatah dua kata lah. Mengeluh. And ada Leia sekali. Alamak, Leia. Leia sleepy. Can you say hello? Welcome to my channel. Okay, now kita nak pergi. Tak tahu dah sampai turn ke belum. Tapi pergilah. Okay, settle buat braces. Kena bayar RM30 je kali ni. Tempat ni memang dia agak murah sikit. Sebab apa pun tak tahu. Kalau braces, tak tahu lah harga sama ke tak. Masa kita orang dulu RM2,500 daripada pasang sampai habis. Dia akan pasang atas dulu, dan dia akan pasang bawah pula. So atas kena bayar RM150, bawah kena bayar RM150 lagi. Dia sebulan lah. And then every time follow up tengok. Kalau ni aku ada scaling sekali. Scaling sekali RM30. Kalau tak ada scaling, rasanya tak payah bayar kot. Selalu juga datang follow up tak payah bayar. Mungkin sebab dah bayar sebelum ni, dah bayar banyak. And then dia tengok progress belum patut bayar lagi kot. Sebab RM2,500 geng. Lagipun kita orang pakai dah lama weh. Dah 7 tahun kot rasanya. Daripada tahun 2017. Dah 8 tahun geng. Kita orang ni duduk KL. Masa aku buat tu, aku masih couple lagi dengan Alia. Tak kahwin lagi. So fikir macam okey lah buat kat sini. Nak jumpa dia ke apa, boleh sekali jalan kan. Sambil jumpa, lepas tu pergi buat braces. Ni dah kahwin duduk KL pula. Memang lambat lah. Kadang tiap-tiap bulan balik. Tapi bila balik tu, nak spend time dengan family lah. Lepas tu dia kita orang balik hari Jumaat. Hari Sabtu tu baru nak pergi. Kadang hari Sabtu tu bangun pun dah pukul apa, dah malas dah. Kadang 3 bulan tak pergi. So bila jadi macam tu, lagi panjang lah masa kita orang pakai braces. Tambah pula nak pakai getah tu kadang malas. Aku tak sabar ni nak buka dari rumah dah. Alia dia kalau boleh, dia kata dia nak pakai sepanjang hayat. Dia nak pakai sampai dia tua. Aku harap mungkin dalam setahun 2 lagi boleh buka kot. Sebab macam dah okey dah. Tapi sekali yang tadi sakit. Dia ada macam apa, doktor baru tu. Okay, now Alia dia dah masuk dalam turn dia pula. So lepas tu aku hantar dia orang balik dan pergi car wash. Dia tidur. Alamak, kau hidung lah pula. Memalukan. So I'm done treatment braces. Tahun ni tahun yang ke Tahun ke 9. 8. Oh, you ke 9. You ke 8. I tahun ke 9 pakai braces. Still tak okey sebab malas. Malas nak pakai rubber. So doktor kata kalau malas nak pakai rubber, buka je lah braces. Tak nak buka pun, tapi nantilah. Sekarang sebab dia macam sengit sikit. So kena betulkan sengit tu dan nanti buka lah. Tak lama lagi ni nak buka dah ni. Amy doktor kata tak boleh buka lagi sebab dia tak okey lagi dia punya gigi. Sekarang kita nak balik rumah. Nanti petang kita nak pergi bazar yang kena beratur. Target nak beli 2 murtabak dan roti con. Umi hari ni masak bihun sup utara. Bihun sup tulang. Bukan utara, tulang, sorry. Bihun sup tulang. Dia buat bala tahu Silap. Bihun sup tulang and bergedil. Sedapnya. Rasa macam kereta baru geng. Sebab dah lama sangat tak cuci kan. Oh, cuci kereta RM16 luar dalam. Lepas tu aku boleh benda ni RM10. Ni flavor apa, bauan honey guava. Bukan honey guava, honey watermelon. Ya Allah, nak bukanya pun susah. Okay, lepas tu tutup, terbalikkan dia. Bau honeydew. Kalau tak sebelum ni aku pakai ni Pro 2 punya, dah habis lah. Yang ni lavender. Yang ni sedap agak. So time tu nak kena beli pun beli kat tempat Pro 2 ataupun online. So leceh sikit kalau nak beli. Tadi masa cuci kereta tu, dah habis cuci kereta tu, bateri habis. So basically RM16 cuci kereta. Okay, cucian bagus, memuaskan. So ni dekat rumah mak tu aku. Ramai orang sekarang dah pukul 7. Sekarang dah 7.05. Spek baru. So ni dia
tortoise shell, RM799. Tapi aku boleh claim under company. Itu benefit kan. So ni nak buka dah. Let's go. Macam mana? Atau? Mantap? Mantap. Apa tu? Terbaik. Okey. Sang sikit ya. Kedai lah ibaratnya. Karena berizki ka corona birahmat ya Allah barik lana barik lana wa bina adabana bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lembut. Okey, ini kita ada martabak. Makan macam-macam lah sebenarnya. Roti john ni viral, so jadi kita try. Malu. Macam satu suapan. Ada ya. Kenapa dia buat apa ni? Bye-bye. Bye. Oh, bye-bye dia jatuh. Ayah komen sikit ya makanan. Dah tinggal tulang. Dah tinggal tulang? Tapi memang masak sup tulang lah. Masak sup tulang tapi dah tinggal tulang. Maknanya apa? Maknanya sedap banget. Maknanya sedap banget. Bersedap kan? Hantar-hantar angkau. Sedih ke hantar? Ya. Hantar sedih. Siapa marah hantar? Siapa marah? Dia marah. So hari ni berapa Ramadan? 7. Ramadan yang ke-7. So kita orang buka puasa ramai-ramai, satu family. Semua ada. Jangan lupa share, komen, subscribe.